Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada orang tanya macam mana nak buat linkkan Google Sheet dengan Canva. Jadi, hari ni aku akan tunjukkan. Okey, ni contohlah example data visualization untuk brand, model, color, payment method, state, price lah. Ini tak apalah, data masing-masing. Cuma yang pertama sekali kena pergi ke bahagian sini, file, pergi ke bahagian share. Okay, share kat mana? Publish to web. Jadi ini fungsi pertama yang sebelum kita nak pergi ke Canva tu dulu, Canva AI. Itu web. Okay, kita pilih commerce rated values. Okay, bahagian sini ya. Lepas tu kita publish. Entire dokumen kita boleh pilih lah, sama ada entire dokumen saja atau sheet tu kan. Kadang-kadang ada banyak tab. Okay, entire dokumen, publish. Okay. Okay, jadi kita nak gunakan ni link yang ini. Ini link ni yang function untuk kita keluar kat Canva. Okay, jadi copy siap-siap dulu. Okay, jadi pergi kat home Canva dulu. Okay, bahagian sini. Jadi ini adalah free user lah. Saya nak buktikan free user pun boleh guna juga. Jadi dekat bahagian Canva AI sini, tekan kiri. Okay, jadi bahagian sini nak pilih mana? Code for me. Okay, lepas tu kita akan buatlah, minta dia buat, tolong buatkan dashboard untuk data tentang kereta yang dijual di Malaysia berdasarkan Google Sheet di bawah. Okay, jadi kita paste Google Sheet dulu. Lepas tu kita juga kena mentionkan dia tab yang apa yang ada. Contoh kita pergi sini kan, tab brand, model, color, payment method sini kan. Tab ni ada kan. Jadi point yang perlu ada dalam dashboard mestilah ada dari, bukan tab, column, dari column macam tu. Jadi letak model, color, payment method, state dengan price. Okay, lepas tu kita bagi tahu lah, pastikan dashboard nampak profesional. Okay, inilah contoh. Okay, lepas tu kita akan submit je terus. Okay, jadi dah akan buat lah. Ini free punya access. Okay, biar kena buat dulu. Okay, jadi sekarang ni dah siap lah. Dah siap punya. Okay, nampak Malaysian Car Sales Dashboard dah siap. Total car average price, top brand, most popular color. Okay, brand, state, nampak. Jadi semua ada lah. Bahagian cars by brand ada. Lepas tu price distribution, ada bagi tahu range. Car by state, Sabah, Sarawak semua ada kan. By color. Jadi dekat ni kita boleh analisis lah, orang suka warna apa dan sebagainya lah. Ni car listing lah semua. Okay, jadi banyak lah. Price low to high, dia akan susun balik. Price brand A to Z, dia susun balik. Okay, ataupun dekat bahagian sini all brand, kita nak tengok Honda saja. Average tu contoh Kelantan kan. Okay, tak ada. Jadi orang Kelantan tak belilah Honda ni. Mungkin lah kita ambil yang lain. Johor. Johor pun contoh je. Dia punya ni contoh saja kan. Okay, ada orang Perak dia ni. Jadi orang Perak ni bayar apa? Cash ke? Okay, cash, ada cash ke installment. Jadi seorang. Okay, jadi macam tu lah. Okay, sekarang ni soalan dia adalah reset filter semua. Macam mana nak tambah pula yang daripada sini ya kan. Okay, tambah. Ini 50 kan. Okay, jadi contoh kita buat satu penambahan Pro 2, copy. Tadi 50 biji kan, kita tambah satu lagi. Pro 2 Activa Great Installment Selangor. Okay, contohlah ini kita ambil Azia. Okay, green kita ambil blue. Okay, cash.
Contoh okey, Selangor, okey, tak apa, biar. Okey, jadi tengok adakah dia akan auto naik. Kita ingat sini. Okey, reset balik. Jadi kadang-kadang dia akan ambil masa sikit lah benda ni update, tapi dia insyaAllah akan update. Contoh tadi kita dah tambahkan patut 50 kan. 51 ni sebab sekali dengan tajuk, jadi 52 ni masuk 51. Kita ada tambah satu data yang baru. Jadi bila tambah satu data yang baru, bila kita use InDesign website, kita cuba website kan dia, nampak dia dah tambah dah 51. Jadi kalau kita publish pun, contoh publish Malaysia dashboard, publish, prepare your design. Okay, bagi dia publish dulu. Okay, view website. Kita akan nampak new lah, new data. Okay, contoh tadi kita pilih Pro 2 kan, bahagian Selangor. Nampak ada dua dah. Apa tadi? Azifa dengan Azia kan. Okay, contoh kita nak tambah lagi, dia akan ambil masa lah. Ni Nissan tambah itu lagi, tapi Selangor juga. Blue red. Okay, contoh okay, contoh kita dah tambah sini. Okay, jadi sini tadi 51 kan. Jadi kita okay, nampak dia tak tambah lagi sebab dia ambil masa. Okay, nampak dia dah naik. Tadi kita baru tambah data, dia dah naik 52. Okay, apa tadi yang kita tambah? Nissan kan, warna red kan, Selangor. Nissan red Selangor, Nissan all stick Selangor. Okay, jadi tadi ada green satu, ada red lah satu yang kita masukkan. Okay,